Kenapa beli tanah dengan geran individu? Assalamualaikum. Bila kita nak membeli tanah lot, kita kena pastikan bahawa geran yang terdapat adalah geran individu dan bukannya geran kongsi. Sebab geran individu ini, sekiranya anda ingin memohon pinjaman daripada bank ataupun LPPSA, adalah mudah untuk mendapat kelulusan berbanding dengan geran kongsi. Keduanya, geran individu ini, sekiranya anda nak buat apa-apa perancangan kepada tanah tersebut nanti, adalah lebih mudah sebab dia tidak melibatkan kena minta approval ataupun kelulusan ataupun persetujuan dari pihak-pihak yang lain. Dan ketiganya, geran individu ini dia mempunyai harga yang lebih tinggi berbanding dengan geran kongsi. Saya harap perkongsian hari ini sedikit sebanyak dapat memberi pemahaman kepada anda perkara penting yang perlu anda ambil kira sebelum membeli tanah lot. Sekiranya anda mempunyai apa-apa permasalahan berkenaan dengan hartanah, bolehlah hubungi kami, bolehlah WhatsApp kami di Legacy Empire Properties. Sekian.